Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi, imam-imam dan ahli janta kuasa Masjid As-Sadiqin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 8 hari bulan November 2025, bersama dengan 17 Jumadal Ula 47, ana sampai ke masjid tuan-tuan dan puan-puan yang diberi peluang untuk bercakap sepatah dua dengan tajuk yang dipilih, tanggungjawab ibu bapa mendidik isteri dan anak-anak dalam Islam. Alhamdulillah, tajuk yang menarik sebab kena kepada semua kita. Semua kita, sama ada bapa atau ibu, dua-duanya ada. Cuma ulama berbahas sebenarnya, ini kita suka sekali bahas-bahas ni dah, yang sebetulnya mendidik anak ni tugas ibu ke tugas bapa? Tugas apa? Ayah kata tugas ibu. Kalau apa jadi amak dia. Kalau apa jadi sekolah, cikgu panggil hari disiplin, ayah kena pergi bapa dia. Jadi masih tolak menolak. Jadi waktu baik anak saya, waktu ada masalah anak dia. Jadi kita kata alhamdulillah, dua-dua tak lepas tanggungjawab. Dua-dua diberi tanggungjawab oleh Allah Azza wa Jalla, sebab datangnya anak itu melalui proses dua-dua. Jadi tak boleh kata ini ayah punya ni, ini anak punya ni. Cuma kita nak tengok nanti berapa perkara tanggungjawab, bagaimana kita nak mendidik anak, lebih-lebih lagi di zaman kita yang sangat mencabar ini. Cabaran zaman ni tak sama dengan zaman kita dulu. Dulu kalau anak ada kat rumah, zaman dulu ibu bapa tenang rasa. Tapi zaman kita ni kalau anak tak keluar rumah, rasa tenang ke tak tenang? Duduk dia hanya dalam bilik, rasa budak ni tak boleh main, kena siasat dia buat apa tu. Sebab dia interaksi zaman dia tak sama dengan zaman kita. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita kena ingat bahawa keluarga, anak-anak, cucu dan sebagainya adalah merupakan dua perkara. Allah Ta'ala sebut dia menjadi satu penghias hidup manusia. Bukan kita saja, manusia yang terpilih atas dunia ada keluarga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul. Kalau kita tanya, boleh tanya kat sini, kau tak boleh tanya. Biasa ustaz lain lagi dia tanya dah soalan. Soalnya tak boleh tanya jadi. Bukan kita nak tanya, ustaz yang nak tanya ni. Tak boleh tahu orang yang tak boleh tanya pun. Allah Ta'ala sebut ayat ni rusulan, rasul-rasul. Setakat yang kita duduk belajar fardu ain ni, berapa orang rasul? Rasul berapa? Berapa orang rasul? 25. Nabi berapa? Tu satu tanya tu boleh tanya tak? Kalau ada budak-budak kecil depan ni sedap sikit. Kita tanya budak kafar ni, tanya budak kafar. Dia beza antara Nabi dengan Rasul.
alaihissalatu wassalam, nabi yang ada bilangan. Maksud saya yang ada dalam bilangan dari kitab-kitab akidah kata 124,000 orang. 124,000. Rasul 313, ada setengah riwayat 315, ada khilaf sikit. Yang 25 tu itu yang tersebut dalam Quran. Yang betul jawapan 25 tu, tapi itu dah jawapan yang ketiga yang tersebut dalam Quran. Kebanyakan yang disebut dalam Quran, Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, ramai di kalangan mereka disebut ada isteri. Khususnya daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Ya. Dua orang wanita isteri kepada Nabi Nuh dengan Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibana fakhanata. Dua orang ini isteri Nabi, tapi mereka nasib malang, kata orang, duduk dengan Nabi tapi tidak beriman. Na'udzubillah. Maknanya Nabi-Nabi ada zuriat, ada keturunan. Kemudian Allah SWT sebut kepada kita dalam surah Al-Kahfi yang kita duk baca malam-malam hari Jumaat tu, ayat 46, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak cucu ini zinatul hayat, menjadi penghias hidup dunia. Sukakah kita kalau dapat anak? Nah, kalau jumpa orang tua sama dia cakap, engkau cucu berapa? Baru 40. Oh, suka. Berapa dah cucu? Tak ada lagi. Berapa? Baru 2. Mana hak paling ramai cucu sini? Nak tengok. Tak faham gini. 20 ingat 20 tak apa diterima. 20. Suka tak bila dekat cucu? Suka, happy. Allah Ta'ala sebut zinatul hayatid dunia, menjadi penghias hidup dunia ni cucu. Alhamdulillah. Dan harta. Dua ni kembar. Namun begitu Allah kata wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al baqiyatus salihah, amalan-amalan kita yang betul-betul yang soleh, yang baik, itu yang sebenarnya menjadi bekalan kita, peneman kita dalam kubur, bukan harta, bukan anak cucu. Namun begitu, harta dan anak cucu, keturunan dan keluarga juga boleh menjadi peneman kita bila kita mati. Kalau kena cara kita lakukan, kita buat, insya-Allah mereka juga termasuk di kalangan orang-orang yang memberi manfaat kepada kita waktu hidup dan juga waktu mati. Alhamdulillah. Maka apabila kita memiliki harta, semua kita ada harta belakang. Saya selalu bergurau bila jumpa orang tua-tua, saya kata saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ni mempunyai harta yang tak habis nak makan. Duit banyak sampai tak habis nak makan. Betul ke salah? Betul. Sebab apa jadi betul? Kenapa betul? Sebab duit orang tak makan. Kalau makan 100 sekali punya tak rasa. Sebab duit orang tak makan. Kalau makan duit mana cukup 100 kali masuk ke mulut, bukan kenyang pun, setelah ketah. Maknanya harta kita tu banyak. Cuma bila ke harta itu menjadi milik kita, dan bila ke anak-anak cucu kita memberi manfaat kepada kita. Atas dunia ni kita nampak ada yang manfaat, ada tak manfaat. Tetapi kita tidak tahu manakah anak kita, cucu kita, keluarga kita yang betul-betul memberi manfaat kepada kita. Tak dapat dikesan pada zahir. Kerana itu, para jemaah sekalian, bila timbul harta, Allah tak biarkan kita bagi harta. Allah ambil alih pembahagian harta, dia panggil harta pusaka. Kalau orang itu mati, Allah yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalam. Orang bagi tanya Nabi SAW tentang harta pusaka, Allah tak kata
Biasa Tuhan kata qul, jawab kan. Tak. Dalam bab zakat Tuhan kata qulillah, bagi tahu ya Muhammad sallallahu kepada mereka, Allah yang memberi fatwa, yang memberi jawapan kepada keadaan harta. Jadi bila kita Allah bagi, tiba-tiba ada kerana kita tak puas hati. Biasanya tak puas hati ni minta maaf lah. Tak. Kumpulan wanita tak puas hati. Kita dua beradik je. Kenapa abang dapat dua, saya dapat satu? Dia situ mula tak puas hati. Tapi orang beriman sangat puas hati. Kenapa tak puas hati? Bila Allah bagi, tentu di sana adanya hikmah, tentu di sana ada rahsia, sudah pasti di sana ada apa? Ada perkara-perkara bermanfaat. Pasal itulah Allah kata, mu tak tahu manakah anak kamu yang memberi manfaat pada kamu. Tapi kalau kita pada zahir, mesti kita kata anak kita yang duduk dengan kita lah kan, duduk jaga kita, duduk gosok kita, duduk bawa kita ke klinik, itu manfaat. Tak, itu manfaat sekejap di dunia ni. Dan betul-betul manfaat yang lain boleh jadi anak yang duduk jauh, tak khidmat pada ayah dia masa hidup. Bila ayah dia mati, Masya Allah, tabarakallah, dialah yang menangis-nangis berdoa pada Allah, tak berhenti-henti berdoa kepada Allah, minta Allah selamatkan, Allah jadikan kubur ayah dia taman syurga, Allah Ta'ala perluaskan. Masya Allah, tabarakallah. Dan bahagian pusaka dia dapat, dia pulang balik pada ayah dia. Kebetulan masjid nak besar, ambil harta ni, gilir apa ni, bahagian saya 100,000, saya pulang balik. Berlaku ke tidak? Ada. Tapi anak sayang tadi, Masya Allah, dapat 100,000, tukar kereta, tukar motor, lepas 2 minggu tak ada, hilang ke dia, harta pun habis. Allahul musta'an. Baiklah, sekarang kenapa kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya mendidik anak-anak? Dalam surah At-Tahrim, dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu. Kita ni mesti jaga diri kita dulu sebelum orang lain. Ayat ini dipakai oleh kapal terbang. Rasa ada bila kita naik kapal terbang, dalam taklimat dia tu, tuan-tuan kalau berlaku apa-apa keluar corong ke, kita pakai dulu, jangan pakai anak dulu. Dia orang tu beramal ke tidak? Itu untuk dunia. Untuk akhirat pun, qu anfusakum, jaga diri kamu dulu. Sebab apa? Sebab apa kita nak jaga kita? Ibarat kata seperti pepatah Melayu kata, ikan buruk bermula di kepala. Betul tak orang kata gitu? Buruk ikan bermula di kepala. Kalau kepala dah buruk, nak harap yang lain betul, sukar, payahlah. Jadi kalau kepala tu betul, insya-Allah yang bawah-bawah ni betul. Walaupun adalah kata orang dalam kambing sekandang tu ada yang lari, tapi sekurang-kurangnya dari sudut channel perjalanan, alhamdulillah selamat. Wa ahlikum, jangan selamat seorang kamu dan keluarga kamu kena selamat. Kita dan keluarga kita. Keluarga kita bermula dengan siapa? Kita, isteri, anak-anak, menantu, cucu, itu keluarga kita. Ana selalu sebut satu istilah yang dipakai oleh ahli motivasi. Dia kata masuk syurga sekeluarga. Betul ke? Kita ni kalau nak masuk syurga, kita nak pergi berapa orang? Berapa orang nak pergi syurga? Semua sekali lah. Nak bawa belakang, isteri bawa, mak mertua bawa, nantu, cucu bawa, semua. Nanti kita tanya lepas ni. Kita dah sepakat di sini bahawa nak pergi syurga berapa orang? Semua keluarga. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita bertemu dalam syurga.
Itu di antara nikmat. Nikmat fil nikmat. Nikmat masuk syurga nikmat dah. Nikmat berkumpul balik dengan keluarga. Allahu Akbar. Suka kita. Atas dunia ni pun tiap tahun ada je. Dia panggil hari keluarga. Tak? Hari keluarga, tidak begitu? Hari tiap tahun. Hari keluarga. Sebab apa? Nak kumpul anak-anak. Jumpa balik kawan-kawan, jumpa balik dengan anak-anak cucu, kumpul. Baiklah. Allah Ta'ala sebut sini, Qu anfusakum ahlikum nara, jaga diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Kemudian Allah Ta'ala sebut waquduhan nas, sifat neraka yang cukup dahsyat. Itu kita bincang nanti. Baik, sebagaimana kita hari ini ada hak, anak-anak ke atas kita mesti jaga dia. Bukan cakap jaga makan minum pakai saja, jaga sampai ke syurga, kita kena jaga. Dan hak anak ke atas kita juga ada. Bila kita ni anak, kita ada bapa, hak ayah kita ke atas kita pun ada juga. Maknanya dua orang panggil kiri timbal balik. Hak anak taat pada ibu bapa, khidmat pada dua ibu bapa, menghormati mereka. Dia perlu bantuan ketika itu, kita desah depan, dia bantu mereka, jangan tunggu orang lain. Jadi hak anak ke atas bapa pula, didik, nafkah, kasih sayang, semuanya itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, jelas kepada kita tanggungjawab yang perlu kita kena buat. Maka apabila seorang laki-laki ini nak membina keluarga, dia panggil nak kahwin, bermulalah pemilihan pasangan. Ini ulama tarbiyah, ulama pendidikan kata, bermulanya hak anak itu apabila seorang bapa, seorang laki-laki nak berkahwin. Bila nak kahwin, dia kena cari isteri yang baik, dia panggil isteri yang salihah. Jangan nak cari isteri yang pelik-pelik, entah mari mana, solat atau tidak, apa benda pun tak jadi. Tiba-tiba kita nak jadi anak kita soleh, anak salihah, tapi sarang dia begitu keadaan. Bahaya juga. Tak tahu bahaya ustaz. Kita tak apalah, kita ambil yang tak soleh, tak sihat pun, nanti kita solihahkan dia lah. Sedap juga buah tu. Nah, kadang-kadang susah juga. Nabi kata innal irqa dassas, keturunan itu ada orang panggil dia punya perasaan dia tu mari. Dassas maknanya sensitif. Banyak orang mungkin baik di sebelah ni tapi tak baik di sebelah ni. Dia akan mari dalam bab keturunan. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok di hospital, kalau orang nak kahwin, dia ada test, apa dia, test genetik ni, apa istilah, budak-budak orang nak kahwin, dia tahulah, dia kena pergi test dulu, orang ni ada sini, ada ni. Kalau ada dua belakang dua tu, anak dia jadi masalah, macam-macam cerita. Yang penting bermula hak anak ke atas bapa itu inda ikhtiyaril ketika nak pilih ibu. Sama lah ibu pun nak pilih ayah tu kena pilih, jangan dulu asalkan jumpa orang nak pakai jadi, jangan. Ikhtiar, kena pilih dulu. Baik. Maka kalau ada orang kata ustaz sensitif ni ayat ni sikit, nak pilih warna benda senang, kahwin lama dah, tak apalah, kita anggaplah waktu kita nak kahwin tu kita pilih yang terbaik, insya-Allah lah. Kita anggap kita sudah pilih yang terbaik. Kalau ada tak baik, itu sifat manusia. Sifat manusia ni boleh dibaiki. Karena itu ulama tarbiyah, ulama tasawuf, dia bahas tentang akhlak manusia. Akhlak manusia ini kasbiyun, maknanya boleh diusahakan atau semata-mata anugerah. Anugerah tu dia panggil Allah Ta'ala jadi orang ni baik, baiklah dia sentiasa. Kalau jadi tak baik, tak baik dah. Ada setengah orang bila kita tegur dia, nah, kenapa awak ni kasar, bengis satu kali ni? Oh, dia kata itu watak saya. Kenapa dia pilih saya gitu? Dia marah ke isteri dia pula. Engkau pilih tak pilih pun kita masih lagi boleh diubah. Kita baca sejarah orang-orang hebat-hebat dalam dunia ni.
Siapa dia orang hebat di kalangan terawal dan tuan-tuan kenal? Siapa dia? Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak kali kita dengar cerita penceramah cakap, Umar ni setara mana hebat dia? Dia duduk dengar cerita, setara mana hebat Umar? Garang. Lagi? Orang Kelantan kata kedebel. Kedebel lagi? Saya tak takut dia. Tapi jangan tuduh. Kata Umar bunuh anak hidup-hidup, itu tak berlaku. Itu kalau ada orang ceramah cakap macam tu, kita cakap, Ustaz, tolong saya mau fakta tu. Ada ke tidak betul ke Umar ni bunuh anak? Jadi mengikut ahli sejarah kata tak berlaku benda tu pada Sayyidina Umar. Ada saya dengar dalam ceramah, dia kata Umar ni dia punya ganas, dia bunuh anak hidup-hidup dan minum arak dalam tengkorak. Punya tuduhan berat. Sayyidina Umar kita tahulah dia orang garangnya, dengan tegasnya, dengan bengisnya. Tapi ahli sejarah mengatakan bahawa di muka Umar ada macam beluroh gitu, lorong. Kenapa? Selepas dia masuk Islam, dialah orang yang paling banyak menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Garang di peringkat awal, tapi bila sudah dididik tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa yang dibawa oleh Nabi SAW, Umar di antara orang makhluk yang paling takut pada Allah. Sesudah pasti selepas daripada Nabi SAW dan Abu Bakar, duduk pada Umar. Allah pilih dia menjadi khalifah, pengganti, mentadbirkan dunia ini selepas daripada wafat Nabi SAW. Nombor 2, Al-Khalifatul Thani ba'da Rasulullah SAW, Sayyidina Umar. Jadi kita kalau kita nak dakwa kata dah rosak lah, masih boleh dibaik pulih, masih boleh dibaiki. Orang yang tak nak berubah ni, kata di ahli motivasi, orang yang tak nak berubah ni ada 2-3 jenisnya. Yang pertama, orang yang rasa dia ada sempurna. Dia rasa dia sempurna. Kalau kita cakap dia, apa siapa awak habis. Yang kedua, orang yang angkuh, takabur. Semua nasihat orang tak pakai belakang. Kalau nak nasihat dia, kena cari orang besar, suruh menteri ke, mufti ke, sudah siapa ke, datuk-datuk yang hebat-hebat, mari dinasihat, mungkin dia dengar. Kalau setakat orang kampung biasa, jangan harap. Itu dia panggil orang tak nak berubah sebab sombong, tak nak berubah sebab dia rasa dia sempurna. Kita yang tahu kita tak sempurna, kenapa tak nak berubah? Maka kata di para ulama pendidikan, dia kata kelebihan kita didik anak dengan baik ni ada 2 kelebihan. 2 kelebihan yang kita nampak. Yang pertama, di dunia bila anak kita baik, Allahu Akbar, seronok tengok, kadang-kadang suka tengok. Waktu kita muda tak ada masalah, kita yang jaga anak. Tapi kalau sudah tua, jalan pun dah tak larat, kesihatan dah mula terganggu, mula dah cari anak. Aku tak larat tadi, nak pergi hospital pun tak kuat, tidur malam pun asyik bangun yang sedar je. Perlu pada orang duduk sekali di rumah. Jadi kita mula rasa lemah. Maka bila anak yang baik, anak yang ihsan pada ibu bapa. Anak kenal beberapa sahabat, beberapa keluarga sanggup berhenti kerja, muda lagi bukan tua. Kenapa awak berhenti kerja? Dia kata nak balik jaga mak di kampung. Lepas tu nak kerja apa? Tak ada dah, kerja jaga mak. Selagi mak ada, lagi itulah kita duduk di sini. Masya Allah, sanggup tinggal. Tak apalah, dia kata duitnya dia kumpul kerja daripada awal habis universiti tu sampai saat ini, cukuplah untuk dia nak makan dengan mak. Masya Allah, tabarakallah, duduk dengan mak dia sampai mak dia meninggal. Lepas mak dia meninggal, tak ada orang, dia pula hidup di pondok. Nak kata apa? Itulah keadaan dunia. Anak-anak yang soleh, yang solihah, tapi yang tak tahannya, anak-anak buat ke ibu bapa macam bola golf. Biasa main golf kan? Tak biasa. Tapi tengoklah orang main golf tu. Golf ni dia punya target lubang yang paling jauh sekali. Betul tak? Pom bagi tu, masuk dalam lubang tak lari dah. Maknanya kalau mak sakit tu, boleh hantar rumah adik tu, dia selamat lah. 3 bulan lagi bawa balik rumah kita pula. Mana macam main golf.
Maknanya boleh pergi letak mak di rumah yang paling jauh sekali, tak mari ataupun tunggu mati. Itu beza. Mana anak yang baik insya-Allah berebut dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk akhirat kita, alhamdulillah, untuk akhirat kita, iaitu anak yang baik. Malam ni kita test tengok, adakah kita ni termasuk anak yang baik atau tidak? Boleh ke tak boleh? Saya tak nak tanya, takut kita nak tanya. Tapi kita semak kita sendiri, baik atau tak baik? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang manusia meninggal dunia, mati, terputuslah amal. Terputus. Dia nak buat amal tak boleh, dia sudah mati. Namun di sana adanya beberapa amalan. Ada dalam hadis yang saya kumpulkan tu, ada 10 amalan. 10 amalan tidak mati walaupun tuannya sudah mati. Amal baik. Jadi kita kena usahalah, tuan-tuan dan puan-puan, usaha kita buat perkara ini setakat mana kita mampu, biar kita mati pahala tak mati. Orang panggil bahasa sekarang makan pencen. Nah, orang pencen ni dia ikut gaji asal kan. Pencen boleh 100% ke boleh berapa peratus daripada gaji asal? Mana? Gaji akhir. Kalau gaji akhir 5,000, pencen 5,000. Kita tak pencen. Apa? Mana hak pencen? Berapa dapat? Suku. Manakala banyak lah, ada pencen lah, pencen lah. Tak apalah, pencen. Tanya pencen pun susah juga. Tak tanya pun susah. Yang penting saya umpamakan pahala yang kita buat waktu hidup ni, kita ambil pahala pencen dalam kubur. Nabi sebut di sini 3 perkara. Bila seorang tu mati, terputuslah amalannya sendiri, kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Apa maksud sedekah jariah? Sedekah yang bergerak, yang berterusan. Seperti kita wakaf buat bina masjid, kita wakaf buat perigi telaga, kita wakaf kitab Quran, apa lagi kita wakaf, apa saja yang kita wakaf, selagi benda itu berjalan, orang guna, maka pahala jariah, pahala itu berjalan. Alhamdulillah. Yang kita bagi sedekah makan tu mungkin sekaligus ambil orang makan. Tapi kalau kita beri makan tu kepada orang-orang yang pelajar-pelajar contohnya, dia makan tu untuk dia belajar, dengan ilmu yang dia dapat dia bekerja, kita masih lagi dapat pahala. Jadi banyak. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, dia tinggal ilmu yang bermanfaat. Kita doa ajar orang ngaji Quran, kita ajar orang ngaji Quran, orang tu walaupun kita mati tapi orang tu dia baca Quran. Kita ajar orang solat, kita mati orang tu duduk solat, boleh pahala tak boleh pahala kita? Boleh pahala. Yang ketiga, baru sampai tajuk kita, aw waladin salihin yad'unahu, ataupun anak soleh yang sentiasa mendoakan kepada ayah dia. Hari ini kita ni anak soleh ke tidak? Jawablah soleh. Soleh. Kalau kita tidak anak soleh, siapa lagi anak soleh atas dunia? Kita lah, insya-Allah. Kau tak singgah, kena mengaku. Soleh tak soleh kita, Nabi sebut dalam hadis ni, yad'u lahu, sentiasa doa pada ibu bapa. Kalau kita perhatikan daripada pagi tadi, daripada semalam 24 jam, malam tadi sampai saat ini, berapa kali kita doa pada mak ayah kita? Berapa kali kita doa pada mak ayah kita? Rabbighfirli, coba kata Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kata dah. Berapa kali dah kata daripada semalam sampai sekarang?
Cuba ingat balik berapa kali? Terlupa Ustaz. Anak soleh kata soleh. Soleh, kenapa tak soleh? Setiap air raya saya pergi kubur ayah. Cukup ke Ustaz? Kalau ayah hidup sekali setahun pergi ziarah, cukup? Tak. Orang sudah mati, para ulama buat bandingan al-mautu kal-ghariq. Orang mati ni ibarat seperti orang lemah air. Orang lemah air, duduk dalam air, lemah sudah dia, nak berenang pun tak larat. Dia perlu pada orang di darat, campak tali, polo pelampung, apa sajalah yang dia boleh berpaut, pegang. Kalau dia tak kerti berenang, itu ibarat, maknanya orang dalam kubur, dia perlu pada kita, apa dia? Doa, istighfar, kita sedekahkan untuk dia, semua pahala sampai kepada orang mati. Alhamdulillah. Ini gaya ke apa? Sekarang gaya kan? Gaya apa? Ada gaya? Ramau ke di sini? Banten. Gaya 6 kali. Baru ni gaya sungguh. Ini lepas puasa ni baru gaya pun. Allahu Akbar. Tak apalah. Itu dunia dia. Syurga dunia ni jannatul kafir, sijnul lil mu'min. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang bukan Islam. Manakala dia tak happy atas dunia ni, di akhirat tak ada. Allahu Akbar. Baik, kita sambung cerita kita. Jadi berapa kali kita doa, tuan-tuan bilang sendirilah, hitung. Sebab tu supaya kita tidak cuai, mesti masukkan doa tadi dalam doa lepas solat. Rabbi ghafirli, kata Rabbi ghafirli wa li walidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa. Kalau ada suami isteri dan meninggal, sebut suami. Yang laki-laki sebut isteri. Kita berkawan dengan dia 30, 40, 50 tahun. Jadi bagilah sumbangan kita kepada dia, doa. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang masuk syurga, insya-Allah nahnu min ahliha, kita semua termasuk di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Dia tahulah, kita pun tahu dah level kita setakat mana. Macam kita nak naik kapal terbang, kita beli tiket yang duduk kat belakang Y class. Tidak Y class, belakang ujung kali. Naik sampai kat pintu kapal terbang, tiba-tiba pramugara kata, "Pak cik, duduk depan." Bila aku beli tiket depan dengan belakang lain, kalau kapal terbang besar lah. Baik, dia pun mesti tanya dah, kenapa pula saya beli tiket belakang duduk depan? Rupanya anak saudara dia pilot, nampak pakcik dia lalu, dia suruh upgrade naik. Dalam syurga esok, ini analogi mudah untuk kita faham ya. Dalam syurga esok, orang ni duduk darjat yang tinggi. Dia kata, aku dulu pergi solat jemaah, tak banyak baca Quran, tak banyak sedekah, tak banyak amal, macam mana boleh tinggi darjat? Dia pun tanya malaikat, macam mana saya boleh naik tinggi? Ibadat saya tak banyak. Malaikat kata, bistighfari waladika laka. Bistighfari waladika laka, dengan sebab anakmu beristighfar, minta ampun sentiasa kepada. Masya Allah. Jadi setiap kali kita sayang mak ayah, sayang kepada keluarga kita, nenek kita, opah kita, tok kita, yang kita sayang, doa ya, tak usah duduk cakap lain. Kalau kita ada duit, masuk dalam tabung. Setiap kali masuk tabung, RM3. Kita, ayah, mak. Kalau pasangan dah mati, RM4. Isteri pula bagi ke suami. Suka macam tu. Alhamdulillah. Itu di antara doa, di antara kelebihan yang diberi oleh para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Itu untuk anak kita. Kenapa kita kena didik dia baik-baik? Kenapa kita kena jaga dia sungguh-sungguh? Sebab mereka ini akan memberi pulangan kepada kita lepas kita mati. Ada lagi hadis, menarik hadis ini tuan-tuan. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Quran wa ta'allamahu, siapa dia mengaji Quran
Lah ni kita hantar ada anak kita belajar Quran, hantar semua khatam Quran belakang, kau tak khatam, ha? Alhamdulillah. Kita kena hantar daripada kecil, jangan tunggu dia tua baru cari dia, hantar. Oh, dia kata ustaz, alhamdulillah sekarang ni banyak masjid-masjid buat, mungkin yuran, bukan yuran pun, bayaran komitmen RM10, RM20 ya. Ada setengah masjid free ya, tak ada bayar-bayar apa. Hantar anak ngaji Quran, wa ta'allamahu, dia belajar Quran, wa amila bihi, dan dia beramal dengan Quran. Apa jadi? Orang yang belajar Quran, faham Quran, beramal dengan Quran, al-ulbisa yaum qiyamati tajan min nur. Di hari kiamat esok Allah Taala pakaikan dia, ni dia panggil apa ni, yang dipakai atas kepala ni, taj, tengkolok. Tok atas kepala tu daripada cahaya cantik, mislu dawi syams, macam cahaya apa ni, matahari. Tu dia. Wa yuksa walidayhi fullatan. Allahu akbar. Ayah dia panggil, dipakaikan dua pakaian yang cantik. Masya Allah. Suka tak suka kita anak kita ngaji Quran, belajar Quran, beramal Quran. Bila dua orang mak ayah ni dipanggil oleh malaikat, dipakaikan pakaian yang cantik, fayaqulan bima kusina. Kenapa saya pakai baju cantik ni? Kenapa pakai baju macam ni? Fayuqalu apa ni, bi akhdhi waladikum al-Quran, dengan sebab anakmu ngapa Quran, baca Quran, ngajar Quran, dan dia beramal dengan Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, kita ingat, memang kita akan penuh, kita akan penat. Penat ke tak penat? Nak didik anak supaya pandai Quran, pandai fardu ain, nak habiskan belajar bukan senang. Kadang-kadang hari-hari kita kena bawa kereta, bawa motor, nak pagi pergi hantar sekolah, petang perdoain, malam tuition ngaji kelas Quran pula. Susah mak ayah. Nak pergi berjalan sana sini pun tak sempat duk jaga anak. Tuan tu kena ingatlah, semua kesusahan yang kita tanggung, yang kita hadapi itu adalah merupakan jihad dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap ringgit yang kita belanja untuk anak-anak, ingatlah inilah aset pendidikan yang kita nak beri pada anak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pahala walaupun kita bayar yuran anak sendiri. Tak mati tanja orang lain, dua anak sendiri bayar. Jadi kita kena ingat, barulah kita tak rasa beban. Kalau tidak, oh banyak habis duit aku, banyak habis duit. Duk cara kau budak-budak nak boleh besar ni, dia marah pula tu. Besar belum tentu lagi taat kamu ayah ke tidak, itu tak boleh kata lagi tu. Kita ibu bapa kena doa yang baik-baik. Nabi SAW larang, la tad'u ala auladikum wa ala amwalikum. Mu jangan doa tak baik pada anak-anak. Jangan keluar mulut kita, budak ni jadi apa masa depan ni, gelap masa depan ni, mengaji malas. Masya Allah, kita tidak tahu mana anak kita yang boleh bermanfaat pada kita. Waktu sekolah ni kita nak anak kita cemerlang semua, tapi waktu sudah tua esok, dengar saya baca dalam buku motivasi, seorang bapa dia sangat kagum pada guru sekolah anak dia, kerana semua anak dia cemerlang belakang A+. Puji dia, cikgu hebat. Bila sudah tua, dia pergi marah dengan cikgu tu. Marah, dia kata, kerana mu lah aku susah hidup. Cikgu tu kata, mu ni tak syukur nikmat, anak awak berjaya sana sini, luar negara, hebat belaka. Dia kata, apa bahagianya seorang ibu bapa duduk berdua di sini rumah, anak tak balik-balik duduk luar negara. Kerana cikgu lah, dia menyalah ke cikgu, sebab cikgu tu ajar anak dia pandai, semua duduk luar negara, dia tertinggal di kampung, dua orang ni. Jadi banyak kita jumpa anak-anak yang tak tinggi pendidikan, marah, disindir, diperli oleh ayah sendiri, mak, oh bodoh ni, bodoh, tak ngaji macam abang-abang kau tu tengok. Tapi bila dia tua, ni hak duduk dengan dia. Allah Ta'ala Maha Kaya. Bukan suruh anak tak mengaji, hikmah.
Semua perkara yang Allah Ta'ala buat mesti ada hikmah. Kita tahu, tak tahu, maka kita anggaplah bahawa letihnya kita, penatnya kita mendidik anak-anak, maka disitulah tempatnya Allah Ta'ala nak beri anugerah kepada kita yang terbaik, insya-Allah. Baik, sebagai kesimpulan, kalau masuk waktu tu kita tambah 5 minit lah, sebab kita sudah tu baru kita break sekaligus, insya-Allah. Baik, sebagai kesimpulan, beberapa asas kaedah untuk pendidikan anak-anak. Tuan-tuan tanda ni, tip lah, kita kata tip. Tip ni saya minta 10 minit, insya-Allah. Yang pertama, tarbiyatuhum 'alal aqidati sahihah. Kita kena didik anak-anak kita untuk belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu akidah, itu yang paling besar sekali kita kena ajar. Kata orang, kalau anak tu sudah ada tauhid, duduklah dalam negara mana, dia pergilah melanjut pelajaran di negara mana, negara barat ke negara sana, mana-mana pelik negara pun, insya-Allah dia tidak terkesan dengan budaya orang-orang kafir. Kata di ahli motivasi, kita didik anak kita biar jadi seperti ikan di air masin. Faham ikan di air masin? Ikan beranak di air masin. Tapi kalau nak makan kena letak garam. Patutnya ikan sungai, bolehlah kita nak buat makan tawar dah. Ikan yang laut tak ada tawar dah, dia sendiri masin, dia duduk dalam masin, tapi dia tak terkesan. Mana dengan akidah yang mantap, anak kita insya-Allah dia tidak terkesan dengan budaya-budaya yang tak baik yang ada di barat. Dan alhamdulillah, anak jumpa ramai anak-anak yang dihantar ke luar negara, mereka bukan sakat jadi tak terkesan dengan budaya orang, dia jadi pendakwah, mengislamkan orang-orang di sana. Kita kata alhamdulillah. Ada satu projek yang saya buat di Jepun. Siapa nak pergi tengok, insya-Allah kita pergi. Lagi kita dah buka satu pusat di Osaka dengan nama Japan Dakwah Center. Pelajar-pelajar ni dihantar zaman Pandang ke Timur. Pandang ke Timur ni tahun berapa? 90-an. 90-an. Pandang ke Timur. Kumpulan ni yang anda jumpa beberapa orang, yang laki-laki dia kahwin dengan perempuan Jepun, yang perempuan kahwin dengan laki-laki Jepun, semua mereka tu masuk Islam. Dan sekarang sebahagian mereka menjadi pendakwah di sana, mengislamkan ratusan Jepun ori. Jepun ori maksudnya bukan orang pendatang luar lagi, tak. Oh, Jepun masuk Islam dengan sebab dakwah kita. Itu kita panggil, sebab bila anak dididik dengan tarbiyah yang baik, dengan akidah yang benar, maka mereka tak akan terkesan dengan orang lain. Mereka biasanya orang Islam ni, dia akan memberi kesan kepada orang lain. Baru dia naik kapal sumut, flotilla sumut, duduk kali dengan kapal. Ada yang dah bersyahadah sebab dia tengok akhlak orang Islam, duduk solat, duduk baca Quran, duduk, akhir-akhir dia terpedaya dengan kita. Alhamdulillah, itu nikmat yang kita bimbangnya. Kalau akidah tidak ada, dia lebih perangai, maksudnya lebih teruk daripada orang kafir yang memang tak ada iman kepada Allah SWT. Jadi kita letak yang pertama, tuan-tuan kena ingat yang pertama, akidah yang benar. Detail tu pergilah pada Tuhan lah, macam mana kita nak belajar. Tetapi kita betul-betul didik anak kita sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kita ajar kepada Ibnu Abbas, ya ulam inni u'allimuka kalimat. Hei anak, aku ajar kepada kamu beberapa kalimah. Ihfazillah ihfazillah tajidu tujahak. Menjaga hak Allah, Allah jaga kamu. Jadi kita ajar dia. Kalau seluruh dunia berkumpul nak bagi mudarat pada kamu, tak akan dapat kecuali ditentukan oleh Allah. Wa iza sa'alta fas'illah. Jadi ini dipanggil pasakkan ilmu akidah, tauhid pada diri anak-anak. Yang kedua, ta'widuhum ala ada'il ibadat. Didik anak kita jaga ibadat. Ibadat yang paling besar sekali kita kena jaga, solat. Dalam hadis Nabi kita bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Suruh anak kamu salat ketika dia berumur 7 tahun. Budak pergi sekolah rendah, perah ni umur 5 tahun ni. 5 tahun. Dia mula dah belajar salat, belajar wudu, belajar salat. Didik dulu.
Umur 7 tegas, mesti suruh solat. Sampai umur 10 tak mau solat, pulah telinga, kena keras. Sampai dia balik, habislah. Itu sudah besar. Mana ibadat ni perlu. Sebab tu anak duk tengok, anak-anak ni perlu kita bawa mari ke masjid, solat sekalinya kita. Jangan kata budak-budak tak lagi masjid. Habis kalau budak tak pergi masjid, dia gimana? Banyak dah masjid yang kita pergi. Dia kata, Ustaz, tak lama lagi saya rasa surau, bukan masjid lah, surau kecil-kecil di kampung ni akan ditutup. Sebab tak ada legasi penerus. Sebab dia tak bawa anak dia. Ayah pergi, ayah mati, anak tak ada lagi. Akhir kali tutup dia punya surau. Ini berat kita, sebab kita tak didik anak daripada awal. Dia kata, tak apa Ustaz, nanti budak mari solat subuh pakai baju sekolah, kita bagi RM5. Habis kalau tak ada RM5, dia datang tak? Mari masjid kita ada buat kat RM5. Tak apa. Dia mari hari RM5. Kalau hari tak ada RM, kawan saya pendakwah orang asli, bila orang asli biasa bila kita buat program ajak semua solat apa, dia orang bagi dah duit. Bila panggil kali yang kedua terlupa bagi duit, dia kata hutang baru ni tak bayar lagi. Dia kata apa? Dia kata hutang baru ni tak bayar lagi, nak suruh pergi budak. Ini tipu punya orang. Jadi kita jangan didik anak kita dengan pendidikan solat dengan benda solat kerana Allah Azza wa Jalla. Itu yang lengkap biiznillah Azza wa Jalla. Galakkan tak apa, macam budak mari istiqamah 40 hari kita bagi basikal ke apa, dipersilakanlah. Tapi nak kata budak mari kerana duit, ini sangat berbahaya pada pandangan saya, pandangan kita. Yang ketiga at-tarbiyah bil qudwati al-amali. Ayah didik anak dengan contoh yang baik. Jangan kita duk tengking maki budak tak jadi lambat sikit sumpah serana, tak boleh. Budak-budak dia ikut. Ada cerita nakal, cerita kawan ayah dia nak mari minta hutang kat rumah, dia hutang orang tak bayar. Jadi dia pesan anak dia, kalau pakcik tu call, cakap dia ayah tak ada rumah. Zaman telefon dinding dulu kan, telefon pureh-pureh tu, kalau telefon ni tak boleh keluar nombor. Jadi bila tanya, hello, ya, ayah awak ada? Maaf pakcik, ayah dah pesan tak cakap dia tak ada di rumah. Pandai pula ayah dia nak ajar anak dia bohong, tak pandai. Okey. Ayah pesan dah, tak ada. Sekejap 5 minit sampai depan tangga, pok dia ada, muka dia dia salah pesan tadi. Jadi kita yang penting sekali contoh yang terbaik, dia panggil qudwah hasanah. Sebab apa? Anak-anak ni dia tengok apa yang dibuat oleh orang tua. Penting sekali. Kerana itu kata di para ulama, ketika Nabi SAW mengatakan, mu jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, mu jangan jadi rumah di kubur, dan mesti ada apa? Ada solat sunat di rumah. Apakah hikmah? Dua kali. Dengar. Apakah hikmah solat sunat di rumah? Supaya keluarga tengok, anak-anak tengok, abah solat. Ni solat apa bah? Solat ba'diyah isya. Ni solat apa ni? Solat witir. Ini solat duha. Jadi terdidik anak kita dengan tengok ibu duk solat, ibu duk ngaji Quran. Alhamdulillah. Ini pentingnya tarbiyah, pendidikan secara amali. Mari kejap. Kenapa? Alah, rokok ayah terputus bekalan, kau pergi beli lah, tapi kau jangan isap. Tak apa-apa. Mula-mula tu tak apa lagi, lama-lama nak test juga dia apa. Nampak abah ni tak diputus lah ni, ada semua. Jadi marilah dia. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi bila kita tarbiyah yang tinggi, dia menjadi apa? Menjadi contoh yang baik. Dan kata para ulama dalam tafsir surah Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Bapa dua budak tu soleh. Jadi seorang ulama salah ni, dia kata, aku panjangkan solat aku. Kenapa panjang solat? Sebab apa? Sebab bila aku panjang solat, banyak solat, Allah Ta'ala jadikan aku orang baik, dan kebaikan itu akan turun pada keluarga kita. Alhamdulillah. Yang keempat, kita kena banyak doa pada anak-anak kita. Di antara doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim, tanda, saya bagi nombor ayat, tuan-tuan tanda, nanti boleh buat.
Surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak cucu yang soleh. Satu. Surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku jaga salat dan anak cucu. Doa Nabi Ibrahim ni, dia tak doa dia seorang, dia mesti masukkan anak cucu dia. Kita doa anak cucu. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa aku. Dan banyak lagi dah doa-doa. Yang penting sentiasa doa supaya anak kita jadi orang baik, insya-Allah. Jadi setiap kali kita beri pada anak, suruh anak buat, kita doakan. Bang, tolong ambil ni bang, anak kita buat mari air. Allah Taala lah jadikan abangnya anak soleh, jadikan abang orang yang baik. Doa. Mari anak lekat. Doa sentiasa. Mulut mak tu tak keluar daripada mulut mak kecuali apa dia? Doa. Insya-Allah ada waktunya doa kita tu Allah Taala mustajab. Ketika itulah bahagia kita di dunia sampai ke akhirat. Yang kelima, pilihlah anak-anak dengan berkawanlah dengan orang yang baik-baik, yang soleh. Salah pilih kawan memang binasa. Kata orang rusaknya binasa tu mari daripada mana? Mari daripada kerusakan kawan-kawan. Abu Talib hampir nak masuk Islam ketika Nabi ajar dia mengucap, tapi Abu Jahal dia tunggu kat kepala. Lek, siapkan Nabi ajar mengucap, dia ada jeling Abu Talib. Akhir sekali Abu Talib tak mau mengucap. Rusak sampai saat akhir. Sebab apa? Sebab banyaknya kawan-kawan. Jadi oleh kerana masa kita sudah terlewat, jadi alhamdulillah itulah di 5 tip yang terakhir, doa dan banyakkan ikhtiar, pilih anak-anak. Lebih-lebih lagi di zaman internet ni, kawan dia telefon, mak kena pantau tengok. Kalau anak kita ada grup apa ni, Instagram ke TikTok ke apa benda, masuk lah. Jadi friend dia situ, baru kita tahu dia nak buat apa. Ada seorang makcik ni baik, orangnya soleh, solehah. Dia tak ada apa ni, alat-alat gadget tak ada. Tiba-tiba bila orang print screen anak dia letak status dia, kata budak-budak ni status gila-gila dia panggil. Dahsyat. Tok aurat ni apa? Pengsan mak dia tengok. Astagfirullahalazim, anak. Ini maknanya zaman sekarang ni kita boleh kesan anak-anak kita melalui friend-friend dia dan melalui apa channel dia masuk. Jangan lupa tuan-tuan, duk main telefon ke anak ni. Sebab itulah bila kajian cuba nak ada cadangan umur 16 ni baru boleh main, saya sangat sokong ni. Penat kita. Buat mak ayah yang mari atas anak tu, ustaz, saya nak tak di pondok ni ustaz. Di sini tak ada internet ustaz. Tak ada. Oh berat sangat tu kat rumah, tak larat dah. Okey, di sini pun atas anak asrama. Semua puncanya masalah internet. Kita orang tua berat juga main internet ni. Bangun pukul 5 pagi bukan nak baca Quran, duduk buka grup WhatsApp, duduk atas tanah atas sini. Kita kata orang tua apa punah juga main internet. Jadi mudah-mudahan kita terbiah diri kita. Dan setakat itu dululah dapat kita bincangkan ke apa ni, kepentingan, kedudukan, tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak, mendidik keluarga dan mendidik kita sendiri. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.